Ijma' ulama boleh pakai ke tak? Apakah berdosa melakukan kunut? Ini lama punya cerita. Ini sebelum merdeka dah orang cerita ni macam. Buat dalil akikah dan. Sambut maulid, adakah bid'ah? Pertama, ijma' ulama ni bukan maksud pendapat ulama. Ijma' ulama, saya dah tak cerita biasa sekali lagi. Ijma' ulama ini ialah ittifaqu jami'il mujtahidin fi asrin minal usur ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ulama maksud dia bukan ijma' sepakat ulama. Kalau dah sepakat ulama nak pergi tanya ulama PAS ke ulama UMNO pula. Ijma' ulama maksudnya kesepakatan seluruh mujtahidin. Mujtahid bukan daftar ahli jadi dewan ulama termasuk persatuan ulama tu. Mujtahid ahli ijtihad yang tak perlu orang lain, dia boleh ijtihad seperti Asy-Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Abu Hanifah, Abu Thawr, Al-Laits, Imam Malik, Ibn Taimiyah. Orang-orang macam ni mujtahid. Depa ni kalau pada satu zaman, dia tak boleh pada semua zaman pasal manusia ni hidup banyak zaman. Katalah pada mana-mana zaman, pada zaman itu ada katakanlah 100 orang bertaraf mujtahid ni. 100 ni telah bersepakat dalam satu hukum, tak ada siapa berbeza pendapat. Hak tu orang panggil ijma'. Kalau 99 kata yes, seorang kata no, tidak dinamakan ijma'. Sebab tu Imam Ahmad kata man idda'a bil ijma'i faqad kadza. Siapa yang mendakwa ijma' maka bohong. Bukan dia menafikan ijma', dia kata susahnya nak berlaku ijma' tu. Seperti ijma' apa? 1/6 harta pusaka untuk nenek. Tu ijma'. Hak kunut, yasin, apa semua ni, mana nak boleh ijma'? Ada mazhab kata, ada mazhab tak kata. Mai orang hak tak erti apa, dia pergi ceramah, dia ingat dia pun pandai, abang ambil lesen motor L, dia mai habaq kata, ni kita aman, ni ijma' ulama'. Apa makna ijma' ulama' tu apa? Itu pendapat lebay kampung hang. Ijma' satu benda lain. Saya bukan kata masalah boleh tak boleh, itu satu hal yang lain. Tapi masalah pi dakwah semua benda ijma', ya semua benda ijma'. Kunut bukan ijma'. Kalau orang tu ustaz atau guru, kata mufti pun sekali, hak ada kat Malaysia ni ke, hak mana setakat ni bukan mujtahid lagi. Semua hak ada buka kitab orang ni. Dia kata, hak tu. Kata Dr. Qaradawi, ijma'ul muqallidin la yu'tabar. Ijma' geng hak ikut orang tak pakai. Ijma' hak jadi ijma' tu mujtahidin. Dia kena tarah macam Imam Syafi'i, Hanbali tu. Depa tu kena ijma'. Setakat hak baca ayat malam-malam Jumaat tu, ni sepakat ni mendapat ijma' ulama, tak pakai. Dia ada jamak solat semua daripada ijma'. Dia ada ijma'